bagi siapa? Ada adik ke? Ferry dia bocor. Oh, tumpah dah. Tumpah nanti. Assalamualaikum dan hai semua. Trip kali ni memang sangat special sebab inilah gunung G7 pertama aku daki. Ya, Gunung Ulu Sepat. Gunung ni antara 7 gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia dengan ketinggian lebih 2161 meter. Orang kata laluan dia memang mencabar, trek panjang dan kena banyak bersabar dengan cuaca. Tapi bagi aku, inilah permulaan perjalanan besar dalam dunia hiking aku. Dari zero pengalaman G7 sampailah aku beranikan diri untuk redah Ulu Sepat. So, jom ikut perjalanan aku dari checkpoint pertama sampai ke puncak. Nak tahu macam mana struggle, penat dan puas hati tu? Ini jangan skip, tonton sampai habis video ni. So, let's go. Sekejap lagi. So, masing-masing akan ada bahagian masing-masing lah untuk bawa ke atas. Okay, let's go. Welcome back to Let's Kopi channel. Hari ni kita nak ke Ulu Sepat. Tadi kita dah sampai dekat Tasik Banding ni pukul 4.30. So kita lepas solat subuh pagi tadi, lepas mandi-mandi, makan, sekarang kita tunggu bot. Sekarang ni pukul 7.46. 4 lah. 6.18. Seorang 4 lah. Hai, okey, sekarang pukul 8.42 kita akan bergerak ke bot untuk ke Pos Kemang. Okey. Bot dalam sejam setengah, 2 jam macam itulah. Okey, bot kita dah sampai, dah boleh turun. Let's go. Okey, semua dah. Oh, dalam bot berapa orang lah? Nak kita ajak aku. Okey. Apalah, slow yang penting. Kita ada 2 bot. Satu yang bot besar ni, satu kita yang dah. Wih. Apa you nak? Dalam tu. Wih, apa you nak? Aina. Terus je sampai dulu. Sekarang pukul 9.44 kita sampai JT Pos Kemang. So kita nak naik mobil. Let's go.
Turun bang. Cabut ni tangan. Ha? Nak ni. Tadi. Tak kita keluar ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Depan. Ambil sikit. Pos Kemar. Ini namanya Pos Kemar. RPS Kemar. Okey, kita berhenti sekejap nak tengok tu bangkai pesawat yang terhempas dekat kampung asli ni. Mana kampung apa nama tadi tak ingat dah. Diorang kumpulkan semua orang pesawat kita ni yang diorang buat pertemuan untuk menjaga tidak besar tu. RPS betul. Kedai ABC. Kedai ABC. Okey, kita dah sampai dekat Trailhead. Kita akan naik kat situ untuk kita pergi Camp Kulim. Untuk ke Camp Kulim 3 jam. Berapa sekarang? Now 10.52. InsyaAllah pukul 11 kot kita gerak. Okay, let's go. So kalau korang sampai dekat pos Kemar nak buang air, dia ada sediakan tandas. Berbayar lah. Ada tabung kat situ untuk bayaran. Okay, kita bagi barang-barang makanan yang kita bawa dekat anak-anak OA. Okay, kita ada bawa jajan. Adik, tepi sikit adik. Bawa jajan untuk bagi kat diorang. So kalau korang datang dekat sini, jangan lupa bawa jajan-jajan ya. Diorang happy gila dapat jajan. Oh, jangan berebut. Jangan berebut adik-adik. Jangan berebut. Takutnya. Oh, sini nak punya. Ha? Ni nak bagi siapa? Ada adik ke? Ada adik? Kakak ada? Okey. Ya, mana kalau sekolah menengah semua bawa keluar lah. Kalau sebelum dah kat depan ni tadi. Ada. Sini dari Form 1 hingga Form 3 akan study kat sini. Berarti nanti dia akan duduk ambil terus yang Form 4, sekolah Form 5 akan dekat luar.
Ini sekolah rendah ada klinik. Sekolah besar kan? Maksima 15 kg. Porter 100.5. Betul. Hari ni je kan offer? Hari ni je. Hari biasa 200. Betul. Minggu depan tak ada dah. Nama apa? Alex. Alex. So kalau korang datang nak naik Ulu Sepat, datang sampai ke pos Kemar, cari Alex ni. Saya perkenalkan diri saya dulu lah dengan guide lain ni kan. Nama saya Muhammad Jimmy Muhammad Yusof. Dipanggil main Abang Bok. Yang ini yang ini Harizal. Nama glamour dia. Ikutkan tentatif kita awal lah hari ni. Bagus lah. Sebab ikutkan kita punya ferry sebelum tu ada baru nak start. Okey. Okey, saya serahkan pada ni sambung untuk ni sampai ke Camden Wing. Lebih kurang dalam 9 ke 10 km lah. So tempoh perjalanan kebiasaan je lah. Lebih kurang dalam 5 jam macam tu lah. Untuk pace lah. Tentu saya nak tanya siapa yang dah ini kali kedua, kali ketiga atau kali yang ke-10? Oh, ini first time semua lah ya. Okey. First dan terakhir. Jangan first dan terakhir lah. Okey. Kadang-kadang ada yang ikut sampai kata. Dia mana ada ni. Oh ya, Pertama. sungai pertama. Sebab tu kita boleh lepak-lepak lah. Tapi kalau semua Nak pergi ke Kem Kulim. Kau apa nak? Sekarang pukul 11.22. Nak gerak dah. Satu pak nak. Chef di mission kita. Yo, ya, bukan. Gelak. Alah, belakang lah kan nak ambil gambar. Hai. 1461010. Tu power line up kita ni. Hebat-hebat line up ni. Okey, dah MGP Kelang lah. Baru lagi. Ya, baru lagi. Okey. Kita start. Ini jam elok macam ni. Aina Syafika. Pak Lang. Biasalah Pak Lang. Sebab tak berlatih Bukit Redan. Basah ke kasut? Basah kasut? Basah. Boleh semayang sana. Kan sana berhenti pula. Oh, tumpah dia. Tumpah nanti. Handsome. Senyum bos.
Oh. Aduh. Ini kabur nampak. Yang ni tak kabur dah. Aduh. Ingat jalan ngangkang kau. Kalau dia ramai, taruh pada luka, hilang luka. Ataupun taruh tempat gatal, hilang gatal. Okey, tadi kita dah sampai ke sungai. Rehat sekejap, 12.10 sampai 12.05 minit sampai. Jom cameraman. Jom bang. Saya bagi dia jatuh sendirilah. Dah. Oh. Tak bintang saya. Nak tengok. Aduh. Penat ke? Laluan air. Okey. Di depan adalah Nur Aina Syafiqah. Nur Aina telah berlatih selama seminggu bawa load naik Bukit Redan. Kita tengok adakah dia mampu sustain dengan perjalanan berapa kilometer ni? 9 lah. Nak sampai ke Kem Leweng. 9 kilometer. Air sungai. Member baru ni. Abang besar. Mana ni? Ini papa, ni daddy. Catfish ya. You see? Tapi dah nak mati dah ni. Habis semua. Senang Inoki ke tu? Boleh masak Maggi malam ni. Daruh. Oi, lagi tu. Jom. Na. Jahat, jom. Amat handsome kita. Jom. Nah. Landai tapi mendaki. Oh, kita tunduk. Lepas macam ni ada bawah. Hah? Dia bila sakit pinggang, berat bahu. Okay, ni entry point. Pergi jalan hutan. Satu suku petang. Lagi
sejam setengah. Okay. Ada botol abang? Tak ada botol. Yalah penat pun sini. Daripada tadi senyum sikit. Buang yang tadi ambil ni lagi manis ni. Kita test mana lagi manis. Yang ni nampak lagi kilat tu. Ha? Tadi tu macam kelam-kelam agak hujan kan. Yang ni? Nampak lagi Bahu sudah sakit. Travel siap ke ni? Ada air tu dah letus kalau mau perah. Dia selalu hari ni, lepas tu togok. Dia pada baru. Weh. Air ni boleh minum lah. Aku tak tahu lah, aku tengok dari situ. Mari duduk situ. Duduk sini. Mami, laju Mami. Nak ngejar. Alhamdulillah, setelah 2 jam setengah kita sampai dekat Camp Kulim. Baru Camp Kulim, okey. Ada 2 jam lagi perjalanan kita untuk sampai ke Camp Langweng. Okey. Sekarang kita berhenti kat sini untuk makan dan solat jamak Zuhur Asar. Saya telah mendarah di hospital Camp Kulim. satu bahu dah. Belakang. Pacak sikit pun abang. Mana ada tak ada. So, kita berhenti dekat Camp Kulim ni untuk makan. Kita makan ni. Panas lah. Karena dia lah dulu. 2.5. Pukul lah. Dia makan nasi ayam masak merah. Nah, kenapa? Mak Lang. Sama. Mak Lang makan sudu nampak tu. Mak, tak banyak. Bila kita dah makan, makanan dalam ni bawa turun balik, kita cuci supaya tak busuk sebab macam kita. Macam kami akan turun 2 hari lagi. So tak nak cuci je lah. Dah siap cuci. Boleh masuk dalam bekas. Nah.
So sekarang kita dah siap makan, kita dah siap solat. Sekarang pukul 3.26 kita akan bergerak ke Camp Lan Weng. InsyaAllah dalam pukul 5 lebih macam tu kita akan sampai dalam 2 jam lah. Okay, let's go. Pandang sini, Ti. Ti, pandang sini. Nah, pandang sini. Nah. Wah, dia punya takut hilang. Let's go, Ti. Jadi abang kita. Hai. Okey, kita beratur nak pergi ke Nyamatan. Kreng, kreng. Jeng. Jejeng. Jejeng, jejeng, jejeng. Jeng. Jejeng. Dah bermula. Wow, wow, wow. Okey. Oh, cakap ni. Menyelerakan. Lazat. Lambai dulu. Oh. Memang terbaik. Terbaik dari ladang anggur. Pik daripada atas. Ni daripada rajuh ni. Okey, steady kakak. Kakak kat bawah kata awak piawai. Bukit Bongok ke ni? Ha. Kenapa dia panggil Bongok? Sebab pacak dia memang bongok. Hak pernah pergi tak Bukit Bongkok? Tak pernah. Tu orang panggil Bongkok sebab naik je kena bongkok. Mana tu? Hampir.
Oh, Simpang Gerah ni nak pergi mana bang? Gunung Gerah Biah. GBB. Gunung Biah. GBB. Yang nak pernah sampai ya Gerah. Tu lagi tinggi pada ni, kata. Dia trans, dia ada 3 gunung. Ada lagi. Gerah, Biah. 674.4. Tepi tebing ni. Lepas tu sungai nombor 4 kita cross. Lepas tu 1.4 km lagi ke Dewey. So kita target dalam pukul 5.30 atau 5.30. Masa okey lah. 6 lah, 6. Sebelum malam lah, sebelum maghrib lah. Dah nak tangkap ambar pun? Tak payah. Di pewai tadi. Dalam hutan lah, jalan ngengkang. Dalam bandar janganlah. Ya, kita namakan dia Geng Bukit Mendera. Aduh. Bukit Baru. Oh. Breaking. Aku nak jatuh situ ni. Kita try dengan low light Osmo DJI Pocket 3. Tak jauh bezanya sebab tak betul-betul gelap. Okey. Sekarang jam baru pukul 4 suku. Tapi gelap dia. Ada dah. Dah macam nak masuk waktu maghrib. Jadi DJI ni kita guna Osmo low light. Tengok apa kejadian. 4:23. Sejam lagi. Dia kalau segi bahu macam ni cara dia. Macam buat cepat angkat. Yelah kita berhenti. Tak berhenti pun. Gigi. Dah guys. Hujan lah pula. Salah. DJI ni tak tahulah kali saya ke tak. Ui. Kamu kali apa dengar? Kita descending sekarang ni. Diorang kata kalau dah descend tu tak lama dah nak sampai kat Leweng. Ya. Tadilah kan dia kata naik 20 ke 30 minit naik, lepas tu landai, lepas tu turun tu, lepas tu tak lama dah. Ambil abang 2 orang tadi ni. Tak beg dah. Ha? Tak beg dah. Diorang. MGP Kelang kita. Ini slow and steady. Kena scan. Tadi kata turun dah nak sampai. Ni turun naik pula. Kita ascending semula. Okey gang. Gang pula dah geng. Kita santai lah ni. Nak pergi ke Leweng. Trek santai.
Pacok pula dah. Hai. Aku memuji tadi. Trek santai lah. Pacok pula. Ambil lah bang. Empat 54. Lagi sejam lagi nak ke. Ha? Lagi sejam je nak ke camp lagi. Kita sewel tadi. Nak pergi tenaga. Oh, nak sebatang? Kita ni tak buat bancet Bang, bye-bye bang. Ngaluk banyak itu bang. Mana lagi? Ya. 2 beg dah bang bawa ni. Ya tu. Terpaksa. Paksa bang. Tak jalan lagi sana ya. Tak tahu ke mana hala tuju kita sekarang ni. Jauh lagi dah bang udah. Tahu dah. Okey lah. Okey. Semangat. Jom. Okey, we menghampiri sungai. Bagi dulu, bagi dulu. Kita main lah. Ini ada kualiti sikit. Ha? Titi ni ada kualiti sikit. Ada kualiti ya. Bang, jangan tidur. Duduk atas. Ni dah berapa kali berasap ni? Ini baru sekali ni, baru. Jadi tak? Jadi tak jadi. Memang langit lagi. 4 kilo kan? Ha? Apa dia? 4 kilo mendaki. Mendaki? Kapal lagi ni. 1.4 kilo. Kira ya ni. Okey ya, dengar kita akan mendaki 1.4 kilo. Kita let's try lah. Ambil gambar tak? Oh, comel. Hutan dia comel. Mantap. Pak lah podium lambat semua. Lambat naik podium. Dua steady lah. Ngatuk tak tidur ni. Aduh. Anda sudah ada pokok getah. Pokok getah ni tak ada siapa tahu pula dah. Ini kalau pagi kandak zali ni. Pagi kandak zali lah. Okay, ambil angin lah ni. Ambil nafas. Nampak. Sebelum naik. Wow. Sian. Mana kawan awak sian belakang? Okey kak. Steady. Kawan awak suruh ambil angin. Ambil angin pula. Ambil nafas. Okey. Ni last pacak. Banyak orang ambil nafas kat depan tu.
Setengah jam. Go. Oh, abang muda kita. Kita nak sampai kampung dah bang. Sikit abang pijak rumput. Yalah tu. Sampai dia ke? Dia punya tanah dah tak nampak. Dah nampak rumput-rumput dah kan. So kita dah menghampiri barisan. Okay, kita telah approaching kampung Leweng. Camp Leweng. Alhamdulillah. Okay, line up kita dah sampai dekat Leweng. Podium Aina. Aina mula-mula. Hebat. Balik kampung. Balik kampung. Amin. Leweng. Let's coffee juga last. Yes, Leweng. Okay. Sudah kita dah menghampiri. Dah nampak. Alhamdulillah. Sampai kita. Aina. Wah. Oh, enggak. Tunjuk. Hebat. Tak nampak konten juga. Kampung Leweng. Alhamdulillah, setelah 9 jam pengembaraan kita, akhirnya kita sampai dekat kamp Kampung Leweng. Kau apa dah? Dan tak hujan, okey? Kau apa dah? 5.37. Wah. Sebelum pukul 6 kita sampai. Yes. Capai target. Cari pondok. Ha? Macam-macam kan? Saya bakar semua. Aduh, papa tak tunggu daddy lah. Aduh. Daddy terpaksa jaga mami kan ni. Aduh, mami memanjang. Betul comeback. Okey. Ini batin kita. Mana tu batin? Saya ni rakyat. Rakyat ah. Dengar cerita batin ada tukar Ali. Jomlah. Saya nak balik sikit. Sini bahas pasal apa? Saya kam juga. Mana? Koi. Kam. Kamu Sini. Kalau tempat saya sana, saya tu kam. Kam. Ajih ni awak. Sini lain bahasa. Tahu kam tu apa?